Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairin Shazlan bin Muhammad Khairul Amilin. Dan nama saya pula Izan Iskandar bin Muhammad Zulkarnain. Dan kami dari Sekolah Menengah Islam Iraq akan buat video tentang gubahan buah pada hari ini. Hari ini kami nak gubah buah tembikai ini jadi kapal. Buah-buahan yang kita nak pakai pada hari ini ialah buah tembikai, buah nanas, buah anggur, buah pisang, buah blueberry dan sedikit hiasan, buah strawberry dan daun pudina. Dan peralatan yang kami akan gunakan ialah mangkuk, papan pemotong, pisau, alat pengukir, acuan, pencokil gigi, lidi, tinta pelekat, tali dan juga dulang. Tanpa buang masa, mari kita mulakan gubahan buah pada hari ini. Pertama, kita akan membahagikan tembikai ini kepada dua bahagian untuk membahagikan tugasan. Tugasan saya akan mengukir bahagian badan kapal. Dan tugasan saya pula, saya akan membuat bahagian layar kapal. Langkah seterusnya, kami akan mengisi bahagian dalam kapal dan mengikat bahagian atas layar kapal. Sementara Izan melakukan langkah seterusnya, saya akan menerangkan kenapa kami memilih untuk membuat gubahan buah kapal pada hari ini. Antara faktornya, kami terinspirasi daripada seorang tokoh iaitu Ibnu Battutah. Ibnu Battutah merupakan seorang tokoh Islam yang terkenal dengan ilmu pelayaran. Antara ilmu beliau ialah beliau telah berjaya menggunakan ilmu bintang untuk menggunakan sebagai kompas dan menunjukkan arah kiblat. Langkah terakhir, kami akan menghias bahagian luar kapal dengan buah blueberry, strawberry serta daun pudina. Dengan berakhirnya hiasan terakhir tadi, maka berakhirlah gubahan buah kami pada hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri, izinkan Izan untuk berpantun pada hari ini. Layar dikembang menuju pulau, ombak tenang di pagi hari. Andai tersilap, tutur dan gurau, mohon diampun sepenuh hati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.